Apa dah jadi iman? Kita dah usaha daripada awal sampailah kita dah naik ke atas, lepas tu kita boleh jatuh ke bawah kan. Macam itulah iman. Kalau kita dapat usaha hari-hari, dia dapat meningkatkan iman kita. Sejauh mana kita usaha atas iman kita boleh bantu kita untuk taat perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan tak semestinya kalau kita nampak orang tu dia baik saja, dia dalam keadaan baik, ataupun dia nampak dalam keadaan jahat, dia sentiasa jahat. Sebab dalam satu mafhum Nabi SAW, ada orang yang sentiasa buat baik tapi ending dia buat jahat. Dan ada orang yang sentiasa buat jahat, ending dia buat baik, dia masuk dalam syurga. Jadi ada satu kisah ni tentang satu orang pembunuh. Dia dah nak berubah, dia ada niat nak berubah, dia dah bunuh ramai orang. Satu hari dia pergi jumpa dengan satu orang padri lebih kurang. Dia cakap, Tuhan ni boleh ampunkan saya ke? Padri tu cakap tak boleh. Dia pergi bunuh padri tu, cukup satu orang. Bila dah cukup satu orang, dia still nak berubah. Dalam hati dia, dalam keadaan yang penuh dosa, dia tetap nak berubah. Waktu dia nak berubah tu, dia pergi jumpa dengan satu orang alim. Dia tanya, Tuhan ni boleh ampunkan saya ke tak? Alim tu cakap, boleh. Kamu dengan satu syarat, nak pindah dekat satu kampung. Kampung yang kamu duduk ni dalam kampung yang jahat. Jadi suasana tu penting. Suasana tu dapat membantu kita untuk berubah jadi lebih baik. Jadi dia pun ambil beg untuk pergi pindah dekat satu kampung ni. Kampung orang baik, kampung orang-orang soleh. Waktu dia nak pergi kampung tu, ditakdirkan dia mati sebelum dia sempat berubah. Datang malaikat rahmat, datang malaikat azab. Berebut. Kata dia ni tak sempat berubah lagi, tapi dia ada niat nak berubah. Malaikat berebut. Last kali apa jadi? Allah SWT perintah, ada banyak riwayat, bumi tu mengecut. Allah SWT suruh cek mayat ni dekat dengan tempat yang mana. Tempat yang jahat atau tempat yang baik. Tengok-tengok ditakdirkan mayat tu dekat dengan tempat yang baik. Jadi dia dikalangkan dalam kalangan orang-orang yang dapat rahmat. Jadi saya risau kita akan ikut apa yang kita tahu kan. Jadi korang kena jaga-jaga untuk korang nak ikut tu. Sebab ada 4 jenis manusia yang misalnya kata ada kat dunia ni. Pertama, orang yang ada harta tapi tak ada ilmu. Dia gunakan harta dia mengikut hawa nafsu dia, bertentangan dengan perintah Allah. Dia dalam kalangan orang-orang yang sesat. Orang yang kedua, dia ada ilmu dan dia ada harta. Dia gunakan harta dia mengikut perintah Allah SWT. Dia adalah manusia yang paling bijak. Dan orang yang ketiga, dia tak ada harta tapi tak ada ilmu, dan dia nak jadi macam orang yang pertama. Jadi dia tak dapat apa-apa. Dia dapat dosa sama dengan orang yang pertama tadi, walaupun dia tak dapat apa-apa. Dan orang yang keempat ni, dia tak ada ilmu tapi tak ada harta. Dia nak jadi macam orang yang kedua tadi. Dia gunakan harta dia untuk kebaikan. Dialah manusia yang beruntung walaupun dia tak ada banyak keuntungan dari segi harta. Jadi kita kena bijak, walaupun kita tak ada apa-apa, tapi niat kita untuk nak jadi ikut macam siapa, macam itulah yang kita akan dapat.